Jumpa lagi dalam video tentang berkaitan dengan Akta Kecekapan dan juga Konservasi Tenaga. Saya nak kongsi sedikit tentang strategi bila kita establish Energy Management Committee, ataupun Energy Management Team. Dalam Guideline on Energy Management System under EECA 2024, ada requirement kena establish Energy Management Committee. Kenapa penting? Kalau dalam standard ISO 501, requirement ni diletak bawah clause 5.3. Sebab Energy Management Committee ni akan jadi the driver ataupun the champions of Energy Management System implementation, walaupun key person dia ataupun dia punya key yang akan lead all that, basically the registered energy manager. Banyak tugas tanggungjawab tu akan terletak kepada pengurus tenaga berdaftar, tetapi keseluruhannya yang bertanggungjawab untuk memastikan sistem itu berfungsi ialah Energy Management Committee. Saya punya cadangan, bila kita establish Energy Management Committee ni, satu yang penting sekali ialah pemilihan ahli-ahli dia lah. Ahli-ahli ni penting sebab mereka akan menentukan sejauh mana sistem tu akan berfungsi, daripada peringkat pembangunan sampailah peringkat pelaksanaan, dan juga kemudian peringkat pemantauan, dan juga peringkat melaporkan prestasi lah, performance reporting. Lepas tu saya punya cadangan, pilih ahli-ahli yang akan boleh menyumbang, dan juga boleh aktif. Dan yang penting juga untuk biasanya yang akan propose, saya rasa lah yang akan propose structure ataupun ahli-ahli ni ialah pengurus tenaga berdaftar. Sebab tu mereka perlu pilih ahli komiti yang akan boleh menyumbang. Dan sebaik saja, saya punya cadangan, sebaik saja komiti itu dibentuk formally. Kemudian saya cadangkan sangat-sangat kena buat training untuk semua ahli-ahli komiti, all the Energy Management Committee members, untuk diberi latihan. Yang pertama, latihan tentang apa? Tentang keperluan-keperluan sistem pengurusan tenaga berdasarkan Guideline on the Energy Management System as issued by Energy Commission. Ini penting sebab komiti ini akan jadi pihak yang akan menjelaskan apa itu sistem pengurusan tenaga di organisasi itulah. Boleh bagi training. Saya misalnya saya cadangkan, sebab saya pengalaman saya, sekarang saya buat konsultansi untuk ISO 501 ni. Bila kita tak dapat buat training pada peringkat awal, kita akan banyak masalah untuk berkomunikasi masa kita nak mula membangunkan sistem. Sebab contohnya bila kita minta data, minta maklumat, mereka akan ada macam some kind of, dikata apa, refusal untuk beri kerjasama. Sebab mereka tak faham kenapa minta ni. Sebab tu penting, sebab bila nak buat sistem management system ni, kita akan perlu jumpa dengan banyak pihak. Yang biasanya kita akan jumpa lah, macam biasa orang facilities management, orang production, untuk dapatkan data-data tenaga lah biasanya. Tapi kita perlu jumpa juga siapa? Contohnya orang dari segi jabatan procurement, purchasing ataupun procurement, ataupun perolehan. Mungkin mereka sebelum ni, kenapa energy management kena jumpa procurement? Apa kepentingan tu, apa role mereka dalam sistem? Korang kena jumpa orang HR, nak terangkan keperluan kompetensi untuk orang yang terlibat dalam sistem perusahaan tenaga. Kemudian nak jumpa orang yang buat program awareness, tugas dengan HR. Kena jumpa orang yang control dokumen, document controller. Kena jumpa pula orang biasa buat internal audit, sebab dalam energy management system perlu juga buat internal audit. Kena tahu semua proses-proses bagaimana nak conduct internal audit. Sebab tak perlu buat benda yang baru. Bila kita buat energy system ni, dia tak perlu buat semuanya perkara-perkara yang baru. Jadi untuk kita fahamkan semua ahli komiti ni, kita perlu bagi latihan dulu. Penting untuk ahli committee members, energy management committee members, untuk mereka dilatih
Sekurangnya 1 hari training untuk faham requirement of the energy management system. Penting. Okay. Sebab bila saya berdasarkan pengalaman sendiri. Okay, saya pernah buat company yang besar, big company, small companies. Bila kita dah tak boleh nak buat latihan tu untuk committee members tu awal, kita akan ada masalah untuk dari segi komunikasi yang berkesan untuk mendapatkan maklumat-maklumat dan juga data-data yang kita perlukan untuk membangunkan sistem. Kita nak buat energy management system ni, kita akan banyak melibatkan pengumpulan data. Okay? Some data tu kita memang dah ada, kita kena compile. Some data tu tak pernah ada. Kita kena plan dan kita akan mula collect the data. Ini melibatkan resources, melibatkan pihak-pihak lain lah. Okay? So saya cadangkan, okay, pentinglah untuk kita train the committee on the energy management system requirement for them to understand their roles and responsibilities. Okay, bila committee members dah boleh faham, okay, mereka pun biasanya wakil daripada pelbagai department, production, okay, procurement, HR, mungkin environment, okay. Kalau factory ni dia mungkin ada different shops ataupun different sections, different plant, same area. So they will understand. So bila kita whoever yang in charge untuk develop the system, mereka turun go to the site untuk dapatkan all the maklumat, okay, mereka boleh lebih mudah. Sebab apa? Wakil-wakil yang datang training tadi tu dah faham kenapa kita minta. Walaupun data tu mungkin tak pernah minta sebelum ni. Okay, itulah saya nak share tentang bila kita bangunkan committee, energy management committee must be well aware about the energy management system requirement. They must be aware about their role and responsibilities, and also they must be aware they are important to ensure the energy management system tu akan jadi berkesan. Okay, jadi pentinglah key person dalam komiti tu ialah siapa dia. Okay, who the chair the committee? Who the chair the committee normally wakil daripada management representative. Sekurang-kurangnya dia ialah seorang yang sit in the top management meeting. Dan orang kanan dia, siapa dia? Sepatutnya registered energy manager. Okay, ahli-ahli dia kalau macam biasanya kalau macam manufacturing plant ni, biasanya facilities and maintenance, productions, okay, procurement, technical, melibatkan design project dan sebagainya, and also HR ataupun administration lah, kebiasaannya. Kalau bangunan komersial biasanya management, administration, okay, administration wakil daripada jabatan pentadbiran, okay, and HR, kemudian facility, okay, facility ataupun engineering. Kalau dia outsource to the third party, dia kena sekali dengan third party itulah sebagai ahli daripada komiti untuk facility management, procurement, okay, dan juga tadi HR lah. Okay, biasanya kalau bangunan komersial ni tak complicated, tapi kalau bangunan manufacturing plant akan lebih lah. Okay, dia boleh bergantung kepada jenis industri juga type of processes involved dalam operation lah yang menggunakan tenaga. Okay, itu saya punya perkongsian tentang committee member, because energy management committee akan jadi the core driver to ensure that energy management system tu akan jadi berkesan untuk dilaksanakan dan untuk patuh kepada EECA 2024.